Rakyat Malaysia kehilangan 2.97 bilion kepada penipuan dalam talian. Bukan juta, tapi bilion. Jadi itu adalah duit persaraan warga emas, simpanan anak-anak kahwin, wang sekolah seorang ibu tunggal. Jadi setiap ringgit tu sebenarnya ada wajah. Setiap wajah tu ada keluarga yang mungkin terlalu kecewa, mungkin terlalu malu untuk membuat laporan. Dan apakah senjata kita hari ini? Akta Jenayah Komputer yang ditulis pada tahun 1997. Zaman dial-up, sebelum telefon pintar, sebelum deepfake, sebelum sindiket penipuan digital merentas sempadan dengan hanya satu klik. Jadi penjenayah bawa kereta Ferrari, kita masih duduk ligan dengan basikal. Maka apabila kerajaan membawa rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026, Bukit Bendera berdiri untuk menyokong. Bukit Bendera menyokong kerana 3 sebab. Pertama, pasal 24. Jadi buat pertama kalinya deepfake lucah menjadi kesalahan jenayah yang jelas. Kedua, pasal 22 dan 23 memberi senjata untuk mengejar sindiket yang mencuri wajah Perdana Menteri Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, malah wajah wakil rakyat di kedua-dua belah dewan yang digunakan untuk menipu, fitnah dan menyebarkan kebencian. Ini ialah ancaman kepada semua tanpa mengira parti dan juga kepada demokrasi kita sendiri. Namun, pelindungan ini mesti kekal membezakan fitnah berniat jahat dengan satira dan kritikan yang sah. Jadi yang ketiga, pasal 2. Akhirnya undang-undang kita boleh menyeberang sempadan. Inilah dikatakan reformasi. Ini kerajaan perpaduan menunaikan janji melindungi rakyat di ruang digital. Tetapi Puan Yang di-Pertua, menyokong bukan bermakna menutup mata. Undang-undang yang baik mesti digubal dengan teliti. Jadi Bukit Bendera menekan 3 perkara. Yang pertama, kuasa memintas mesti dijaga oleh hakim. Untuk menggeledah rumah saya bagi contoh. Pasal 28 menuntut waran daripada magistrate. Tetapi untuk memintas komunikasi peribadi secara massa yang nyata, pasal 40 dan 41 hanya memerlukan pendapat pendakwa raya. Tiada hakim. Maka saya bertanya kepada kerajaan sendiri, mengapa untuk masuk ke rumah seseorang itu perlu kebenaran mahkamah, tetapi untuk masuk ke dalam komunikasi peribadi tidak perlu. Jadi tambahan pula, pasal 41 bermula dengan walau apapun mana-mana undang-undang bertulis lain, seolah-olah mengatasi pelindungan privasi sedia ada. Jadi yang kedua, jangan jadikan mangsa sebagai penjenayah. Jadi polis telah mengenal pasti 208,000 pemegang akaun Kaldai. Tetapi ramai bukan dalang. Mereka warga emas yang ditipu, pelajar yang diumpan dan kadang-kadang ibu yang akaunnya disalahguna tanpa pengetahuannya. Di bawah pasal 19, seorang nenek yang ditipu menyerahkan data laluan identiti digitalnya boleh dianggap salah dan juga beban membuktikan dirinya tidak bersalah jatuh ke atas bahunya. Jadi di sini Puan Yang di-Pertua, saya rasa dia dah terbalik. Jadi maka Bukit Bendera bertanya kepada Menteri bagaimana kerajaan dapat memastikan warga emas yang telah terpedaya dilayan sebagai mangsa dan bukan sebagai penjenayah. Lindungi yang lemah, kejar yang jahat. Jangan hukum nenek kita kerana mereka tidak celik digital. Dan juga ketiga, lindungi anak-anak kita. Pada April lepas, seorang pelajar di Johor didakwa menjana imej lucah deepfake terhadap 38 rakan sekolahnya. Ada yang baru berusia 12 tahun. 12 tahun, Puan Yang di-Pertua. Jadi pasal 24 wujud untuk hal ini dan Bukit Bendera cukup bersyukur. Tetapi mangsa kanak-kanak tidak boleh dilayan sama seperti dewasa. Maka saya tanya kepada Menteri, adakah kerajaan akan menambah hukuman diperberatkan apabila mangsa itu adalah kanak-kanak? Adakah kerajaan akan mewujudkan perintah take down dengan izin kecemasan yang mengikat platform supaya imej itu dipadam dalam beberapa jam dan bukan beberapa bulan? Jadi seorang kanak-kanak tidak sepatutnya merayu di internet supaya gambarnya dipadam. Negara kita perlu bertindak, bergerak dengan lebih cepat daripada algoritma.
Jadi akhir sekali, pasal 41 membolehkan pemberi perkhidmatan dipaksa memintas komunikasi mengikut keupayaan teknikal mereka. Manakala pasal 36 menuntut penyerahan kunci penyah sulitan. Jadi ini berisiko melemahkan penyulitan. Sedangkan penyulitan itulah yang melindungi akaun bank rakyat, maklumat pribadi dan rahsia keselamatan negara. Jadi janganlah kita pula mengejar segelintir penjenayah, kita meruntuhkan benteng yang melindungi kita semua. Jangan sampai ubat yang kita beri menjadi racun kepada keselamatan digital negara. Jadi akhir sekali, Puan Yang di-Pertua, keselamatan dan kebebasan bukanlah musuh. Negara yang bijak melindungi rakyat daripada penipuan dan sebagainya, dan pada masa yang sama dapat melindungi rakyat daripada penyalahgunaan kuasa. Jadi dengan itu Bukit Bendera menyokong rang undang-undang ini kerana rakyat kita sedang diburu di ruang cyber. Lindungi rakyat, jangan hukum mangsa. Jadi jadikanlah undang-undang ini perisai yang dapat melindungi rakyat, bukan pedang yang menghunus ke arah mereka.